China Rare Earth. Hari ini kita nak cerita tentang satu isu global yang mungkin tak ramai ambil berat, tetapi kesan dia sangat besar. Sekatan ekspor rare earth oleh China dan bagaimana ia mendedahkan kelemahan kritikal barat. Okey, mula-mula kita kena faham dulu apa benda rare earth ni sebenarnya. Rare earth ni bukanlah rare sangat pun. Maksudnya bukanlah logam yang susah nak jumpa langsung, tetapi proses nak ekstrak dan bersihkan dia tu sangat kompleks. Logam-logam ni digunakan dalam macam-macam teknologi moden, daripada telefon pintar, bateri kereta elektrik, turbin angin, sehinggalah sistem radar dan peluru berpandu. Pendek kata, kalau dunia moden ni ada jantung, rare earth ni adalah salah satu darah penting dia. Dan siapa pengeluar utama rare earth sekarang? Tak lain dan tak bukan China. China sekarang ni kuasai lebih 70% pengeluaran global unsur nadir bumi. Tetapi yang lebih menakutkan, mereka kawal hampir 90% daripada proses penapisan dan penghasilan magnet rare earth yang sangat penting tu. Magnet rare earth ni pula digunakan dalam motor kenderaan elektrik, kipas turbin, teknologi ketenteraan dan macam-macam lagi. Dan baru-baru ni, pada April 2025, China buat keputusan besar. Mereka ketatkan syarat ekspor rare earth. Kalau negara lain nak import rare earth dari China, kena ada lesen khas yang diluluskan secara individu. Kesannya memang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Penghantaran magnet rare earth ke Eropah dah jatuh separuh. Banyak kilang otomotif di Jerman dan negara lain terpaksa hentikan pengeluaran sebab stok bahan mentah habis. Ada yang anggap ni cuma langkah keselamatan biasa, tetapi ramai penganalisis lihat ini adalah satu mesej strategik daripada Beijing, satu amaran bahawa kalau negara-negara barat terlalu bergantung kepada China, mereka terdedah kepada risiko besar. Sebenarnya ini bukan kali pertama China guna kuasa rare earth mereka. Pada tahun 2010 pun mereka dah pernah buat benda yang sama, dan pada waktu tu harga rare earth melambung tinggi, industri global pun bergoncang. Jadi kali ini bila China ulang balik skrip yang sama, ramai yang dah mula serius. Apa jadi dengan negara barat? Mereka pun sekarang dalam fasa panik, mula fikir macam mana nak kurangkan pergantungan kepada China. Antara yang mereka sedang buat sekarang, buka lombong baru di negara-negara seperti Australia, Amerika Syarikat dan juga Kanada. Melabur dalam teknologi kita semula rare earth daripada barangan elektronik lama. Cipta teknologi baru yang boleh berfungsi tanpa guna rare earth langsung. Tetapi masalahnya, semua tu ambil masa. Tak boleh nak siap dalam setahun dua. Tambah pula dengan proses kelulusan alam sekitar, kos yang tinggi dan kekangan politik dalaman. Realitinya sekarang, China masih jadi pemain yang dominan. Menurut laporan US Geological Survey, China keluarkan 69% rare earth global pada tahun 2024, dan proses penapisan pula hampir 90% masih dekat tangan mereka. Jadi apa pengajaran besar dalam cerita ni? Bila China mula kawal pintu keluar bahan mentah kritikal, negara-negara barat baru sedar mereka terlalu bergantung kepada China. Bukan sahaja dari sudut ekonomi, tetapi dari segi keselamatan dan pertahanan negara pun mereka terdedah. Sekarang ni kita nampak jelas, rare earth bukan sekadar isu ekonomi, ia dah jadi isu geopolitik. Siapa yang kawal sumber, dia yang ada kuasa. Dan untuk negara-negara barat, mesejnya jelas, kena cepat-cepat bina rantaian bekalan sendiri sebelum terlambat.